Hai, nama saya Lily. Saya ada kawan baik daripada Syam satu lagi. Nama dia Hani. Kami selalu kongsi benda yang berfaedah. Tapi kadang-kadang kami kongsi yang benda tak faedah juga. Macamnya, baju apa hari ni, gosip apa hari ni. Betul tak Hani? Hani? Kat sini Lily. Saya Hani. Betul lah tu. Kami memang kawan baik daripada dulu. Sampai kami dah tak tahu nak borak apa. Tapi... Sekarang, kita orang selalu terfikir kenapa berlakunya pencemaran udara. Kan? Betul-betul. Tapi kan, cakap pasal pencemaran udara, saya pernah baca satu artikel tentang pencemaran udara dekat Sabah. Kamu pernah baca tahun lepas punya? Tak ada belah pula. Biar saya tunjukkan. Ada. Sebenarnya kan, saya tak berapa faham pasal isu ni. Mesti kau tak faham siapa yang terlibat kan? You weh. Nah, kan boleh cakap ni. Okey Hani, benda ni jadinya sebabkan orang yang tak bertanggungjawab je. Contohnya pemilik ladang yang sengaja buat pembakaran terbuka untuk bersihkan ladang dorang lah. Walaupun dorang tahu benda ni akan jadi isu yang sangat besar untuk pencemaran udara. Oh, macam tu. Mungkin dia ada sebab kita sendiri. Sebab apanya lagi kalau dah niat sengaja kan? Ish, tak baiklah Lily. Sorry. Mungkin mereka rasa mereka ada hak untuk bakar atas tanah sendiri. Tapi bila difikirkan balik, manusia macam ni, dia orang tak fikir tahu masa depan akan jadi macam mana. Betul? Mungkin akan jadi konflik antara tanggungjawab sosial dan juga tanggungjawab kebebasan individu. Betul. Tapi kalau fikirkan balik lah, mungkin sebab diorang nak masa diorang cepat kan? Diorang nak memudahkan urusan diorang semua. Tapi dalam kebaikan mesti ada keburukannya pula. Betul? Cepat untuk dia, tapi bagi kesan yang buruk kat kita pula. Bila kita fikir-fikirkan balik kan Hani, dia macam kita boleh kaitkan dengan teori. Teori apa? Kau tak ingat ke dulu kita belajar tentang teori falsafah dan isu semasa? Memang tak ingat ni. Cuba Lily bagi tahu balik. Okay, bagi kefahaman saya lah kan, dalam kes ni kita boleh kaitkan dengan 3 teori. Satu, teori logik. Lepas tu yang kedua, teori kausaliti sosial. Dan ketiga, teori etika dan tanggungjawab sosial. Cuba terangkan dengan lebih lanjut. Ya, macam teori logik ni kan, dia macam berfikir lebih logik lah. Kenapa punca dia buat macam tu. Contoh macam pemilik ladang, mungkin dia cakap dia buat pembakaran tersebut disebabkan dia nak cepatkan masa dia. Kita tak tahu, mungkin itu boleh jadi salah satu logik. Lagi? Yang keduanya, teori kausaliti sosial. Dia macam berkaitan dengan orang yang tidak sengaja atau sengaja. Macam kes yang kita baca ni kan, dia macam sengaja lakukan benda tu. Dan benda ni dah dilibatkan 277 kes yang terbakar dan dah dicatatkan pula tu. Yang ketiga, pasal teori etika dan tanggungjawab sosial. Bila kebakaran, mesti ada benda yang rosak kan? Betul? Yang orang cabut lah, apalah, diambil kan? Mestilah benda ni akan jadinya isu kerosakan harta awam benda. Lepas tu, boleh juga ambil nyawa individu yang lain. Apalah perasaan orang yang tak sengaja buat benda ni. Macam kes kat Sabah tu yang kita baca tadi tu. Apalah perasaan orang yang sengaja bakar dia punya ladang tu. Lily, kau pernah dengar tak pasal SDG 13? SDG 13 pula. Tadi teori, ini SDG 13. Memang tak tahulah. SDG 13 ni sebenarnya tindakan memerangi perubahan iklim dan juga dalam masa yang sama dia nak fokuskan tindakan segera. Okay, untuk mencegah lah kiranya. Lepas tu, tapi kan kalau kita nak kaitkan dengan isu Sabah ni, kan dia isu pembakaran. Jadi isu pembakaran ni ada konteks dia sangat bercanggah daripada matlamat SDG. Sebab matlamat SDG 13 ni dia nak memerangi, tapi isu kebakaran ni menyebabkan masalah. Kiranya dia datangkan negatif lah. Betul. Okay, faham. Contohnya kalau kita fikir logik lah kan, bila pembakaran dah berlaku, gas-gas rumah hijau akan dilepaskan. Contohnya macam karbon dioksida, metana. Bila dilepaskan dekat atmosfera, kemungkinan suhu bumi akan meningkat sebab gas-gas tu terperangkap. Betul. So bila suhu bumi ni meningkat jadi panas, so apa yang akan berlaku kamu rasa? Saya rasa dekat kutub utara tu dia akan jadi cair. Betul. Bila cair, paras air laut tu sendiri akan meningkat. Sebab itulah kalau kita tengok sekarang banyak pesisiran pantai dekat Sabah Sarawak berlakunya banjir laut. Sebab tu lah punca dia. Betul. Dan kalau kita tengok matlamat SDG ni sendiri, dia nak kerajaan dan individu itu sendiri dapat berfikir dengan bijak. Maksudnya untuk memerangi masalah ni lah. Contohnya guna tenaga yang boleh diperbarui supaya boleh menjaga alam sekitar. Selain daripada itu, kerajaan dan individu sepatutnya memainkan peranan penting supaya boleh menyediakan langkah-langkah awal untuk mencegah perubahan iklim.
Jadi mungkin kerajaan boleh bagi awareness pada rakyat. Lepas tu rakyat pun memainkan peranan penting. Sebabnya tak adalah buat-buat suka hati macam sengaja bakar ke kan. Boleh dikenakan denda. Betul. Jadi untuk kerajaan pun dia boleh juga bagi denda, boleh buatkan penguatkuasaan undang-undang. Jadi untuk menjayakan matlamat SDG ni, dia bukan sebelah pihak. Dia kena dua pihak, kerajaan dan juga masyarakat. So baru matlamat SDG ni boleh berjaya dan boleh mencegah kiranya perubahan iklim. Macam itulah. Okey, saya dah mula faham tentang SDG 13. Dari isu kes yang kita kaji ni kan Hani, apa yang saya boleh belajar adalah perhati. Yelah, kita kena menjaga alam sekitar kita kan. Mestilah kita ada sikap perhatian. Contohnya, kita boleh macam menanam sampah tu supaya ia tak ada berlakunya pembakaran terbuka lagi. So itu adalah salah satu sikap moral lah yang kita boleh mentabatkan dalam diri kita. So sikap yang tu patut dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab, sepertinya pemilik ladang dan lain-lain. Bagi awak apa pula? Bagi saya pula, yang saya boleh kaitkan lah kan, sebenarnya menjaga alam sekitar ni sendiri bukan sebelah pihak je, bukan kerajaan saja yang perlu memainkan peranan, tetapi kita sebagai individu, sebagai masyarakat juga perlu memainkan peranan supaya pembakaran terbuka ni tak berlaku. Sebabnya impak-impak yang kita dapat kalau pembakaran terbuka ni kan banyak. Macam dari segi kesihatan boleh merudum, alam sekitar akan tak terjaga, perubahan iklim global, banyak lagi. Jadi saya belajar kita sebagai manusia perlulah bertanggungjawab dalam memelihara alam sekitar, dan kerajaan juga perlu memainkan peranan yang penting. So dua-dua kena bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar. Kesimpulannya, Kita perlulah menjaga alam sekitar supaya tidak berlakunya pencemaran udara. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.